Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini 21/8/2025. Pak Nat masih meneruskan kerja-kerja kat Batu. Yang sebelah sini, bawah Serambi, bawah surau ni. Kita akan ikat batu. InsyaAllah. Ni depan bilik Pak Nat yang berkaitan dengan jalan pintu masuk tengah. Akan ikat batu juga dan akan pasang jalan tingkap kat laluan tu. Ni sekatan bilik, antara bilik dan dapur. Ni untuk sekat bilik air dan juga kawasan dapur, tangga, dan menuju keluar ke bilik air. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja Pak Nat. Pak Nat tolong Pak Nat lagi hari ni. Tolong kat batu. Doakan kami sihat. Salam semua, sayang semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini 22/8/2025. Pak Nat masih meneruskan kerja-kerja buat ikat batu untuk dinding-dinding bawah ni. InsyaAllah. Lepas tu Pak Nat mungkin beralih balik pada buat jenang, kerisi tangga. Ni Pak Nat tengah cari idea ni. Macam mana nak buat ni tangga kita ni. InsyaAllah. Daripada tangga ni nak naik ke atas ni, nak naik ke bilik tengah rumah ni, lepas tu naik terus ke loteng atau peran tu. Nak cari cara-cara sambungan dia. Kalau ada siapa-siapa bagi idea, boleh share idea dengan Pak Nat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja kita. InsyaAllah. Mohon doa semua. Mohon Pak Nat sihat, keluarga kita semua sihat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Hari ini 25/8/2025. Setelah 2 hari Pak Nat berehat dari kerja-kerja berat. Pinggul pun dah terasa sakit tempat yang injet hari tu. Pak Nat bisa untuk rehat daripada kerja-kerja berat. Dan ini Pak Nat nak meneruskan kerja-kerja kat Batu. Doakan Pak Nat sihat. Doakan semua sihat, keluarga sihat. Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja Pak Nat. Pak Nat menolong Pak Nat angkat batu hari ni. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah. Allah mesti anak selamat. Assalamualaikum.